Tiga perempuan berkumpul bersama. Hari ni tak nak buat apa, nak berehat aja. Ha? Sinchan, pergi jawab sekejap. Hoi. Hai, Shinchan. Lama tak jumpa kan? Makcik ni siapa? Makcik ni punyalah cantik. Takkan kamu dah lupa? Nampak macam mama saya lah. Tapi macam tua sikit. Minta maaf lah kalau makcik ni lahir ke dunia ni sebelum mama kamu. Maksudnya... Kakak! Lama tak jumpa, Miss Said. Akak Mas Said, kenapa datang ke sini? Agak-agak keladi. Saya ada di sini, betul kan? Macam mana akak tahu? Saya takut kakak risau, jadi saya diam-diam ajalah. Mesti mereka dapat... Mendengar. Bukan benda kecil, tapi perkara kecil. Selamat datang, cikgu. Mana Musaid? Dia masih tidur di atas. Dah lewat macam ni pun masih tidur lagi ke? Budak tu kan? Maaf ya. Banyak sekarang lagi. Banyak kamu cakap ya. Hei, Sinchan! Sudah-sudahlah tu! Hei, diamlah! Tengok tu! Sinchan tu terkejut sampai dia lari keluar, tahu? Dah habis ke? Buat penat je saya bawakan perakam video. Akak berdua ni masih tak ingat kejadian anak anjing warna coklat tu ke? Anjing yang hanyut di sungai tu ke? Ya, ingat lagi. Tak